A'udzubillahi minasyaitonir. Oh, letak kat sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya Fattah ya Alim. Iftah qulubana futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dihormati dan diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini dapat kita berjumpa dan bertemu di sini menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, yang mana yang selalu kita diingatkan dan disebut-sebutkan merupakan suatu kurniaan Allah Ta'ala yang sangat besar, kerana kebolehan untuk kita pergi ke surau ini, kesihatan yang kita ada sekarang untuk kita bergerak dan berwuduk untuk bersolat secara berdiri dengan kita panggil keadaan yang sempurna, semuanya adalah hasil daripada kurniaan serta bantuan pertolongan Allah Ta'ala. Bukanlah ia perkara-perkara yang kita peroleh dengan sendirinya, kerana rezeki itu secara mutlaknya adalah milik Allah Ta'ala dan diberikan kepada kita dengan jalan-jalan yang Allah Ta'ala telah sediakan sehingga ia sampai kepada kita. Jadi adalah suatu perkara yang sangat penting untuk kita sentiasa mensyukuri segala nikmat serta kebolehan yang diberikan kepada kita untuk melakukan sebarang kebaikan walaupun sekecil-kecil perkara. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan awal Zulhijjah. Jadi kita telah pun masuk ke bulan Zulhijjah. Hari ini, kalau siang tadi, kalau nak ikutkan 1 Zulhijjah kan. Jadi kalau dalam Islam ataupun dalam kiraan masa hari Qamari, bila masuk waktu maghrib telah masuk waktu baru. Jadi kalau ikutkan kita pada malam ni dah masuk 2 Zulhijjah. Jadi tinggal beberapa hari lagi sebelum kita sampai kepada Hari Raya Korban. InsyaAllah semoga Allah beri peluang kepada kita semua untuk melakukan korban seperti mana yang mungkin kita telah rancang ataupun yang sedang dirancang, dan semoga korban kita pada tahun ini semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. Baik, jadi untuk secara pengenalan apakah itu bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah ini nama dia terbentuk daripada 2 patah perkataan dalam bahasa Arab, Zu dan juga Al-Hijjah. Zu ni adalah bermaksud mempunyai. Al-Hijjah ini pula adalah bermaksud ziarah ataupun kita panggil haji lah secara mudahnya, iaitu ziarah ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi bulan Zulhijjah ini adalah bermaksud bulan yang mempunyai kelebihan di mana dalam bulan tersebut berlakunya ibadah haji yang khusus pada bulan itu sahaja. Kalau bulan-bulan lain kita hanya ada ibadah umrah, tapi di dalam bulan Zulhijjah dijadikan istimewa. Dalam bulan Zulhijjah kita dapat melakukan ibadah haji. Dan ibadah haji ini adalah satu ibadah yang sangat besar. Dia punya nilai bukan sahaja di sisi kita sebagai umat Islam, tetapi
ibadah haji ni adalah salah satu ibadah yang telah pun diteruskan sejak daripada umat-umat yang terdahulu. Jadi dalam Islam ni dia ada 3 ibadah yang kita panggil ibadah yang awal dilakukan oleh manusia. Pertama yang kita tahu adalah ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah ibadah berpuasa. Berpuasa adalah ibadah yang telah diamalkan sejak turun-temurun, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, qala Allah Ta'ala kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kepada kamu untuk melakukan puasa seperti mana telah diperintahkan kepada umat-umat yang terdahulu. Maksudnya sebelum daripada kita, memang umat-umat yang sebelum ini yang mengikut syariat Nabi-Nabi terdahulu pun mereka melakukan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga adalah solat. Solat, firman Allah Ta'ala surah saya terlupa surah apa yang untuk solat tu, cuma ada dalam satu hadis berkenaan dengan tata cara solat. Mungkin ada orang yang tertanya-tanya kan, kalau kita punya ibadah solat ini diterima ketika mana Nabi Muhammad hidup, jadi macam mana kalau umat terdahulu solat? Jadi ada dalam satu hadis ketika mana Nabi mengajak para sahabat untuk solat dan Nabi menceritakan bagaimana cara untuk solat. Jadi Sayyidina Ali ada tanya waktu dekat dalam peristiwa itu, kenapa kita perlu rukuk? Sebab sebelum ini kami solat tak pernah rukuk. Jadi Nabi kata, beginilah yang telah baginda terima sebelum itu daripada Allah Ta'ala secara wahyu. Jadi pertanyaan Sayyidina Ali itu, dia pelik bukan kerana solat, tapi dia pelik kerana cara solat. Jadi solat itu sebenarnya adalah ibadah yang telah pun dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum daripada datangnya Nabi Muhammad. Cumanya cara sedikit berbeza. Dengan dijadikan specialnya untuk Nabi Muhammad ni, dijadikan cara solatnya dengan pergerakan yang ada rukuknya, ada sujudnya dan sedemikian. Ada sebahagian ulama mengatakan bahawa kalau umat terdahulu solat dia hanyalah dengan berdoa. Ada yang begitu. Jadi itu adalah antara kelebihan ataupun kebesaran bulan Zulhijjah serta ibadah korban yang ada di dalamnya. Okey. Kemudian antara perkara lain yang menjadikan bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang istimewa, dia adalah bulan yang dikatakan oleh para ulama melalui hadis-hadis yang diriwayatkan daripada para sahabat sebagai bulan yang mempunyai 10 hari yang istimewa. Jadi ada dekat dalam surah yang ayatnya berbunyi walayalin ashrin, iaitu 10 bulan yang walayalin ashrin, 10 hari yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dekat dalam Al-Quran. Jadi dekat dalam Al-Quran, dalam ayat tu Allah sebutkan walayalin ashrin. Waw di situ disebutkan dalam bahasa Arab sebagai wawul qasam, iaitu waw yang digunakan untuk bersumpah dengan sesuatu. Dan Allah Ta'ala ketika mana dia bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan bahawa perkara tersebut adalah perkara yang besar. Dan kebanyakan ulama mentafsirkan layalin ashrin, iaitu 10 malam itu sebagai 10 malam awal Zulhijjah, kerana ada banyak hadis yang menyatakan bahawa 10 malam tersebut
adalah 10 malam yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala beramal di dalamnya. 10 malam ni maksudnya jika kita kirakan malam, dia sekali dengan hari dia, siang dan malam. Okey. Jadi ada satu hadis berkenaan dengan 10 Zulhijjah daripada Ibnu Abbas, yang mana di dalam hadis itu Nabi Muhammad SAW menyatakan, maksudnya tiada suatu hari yang mana Allah sangat suka amalan pada hari tersebut melainkan pada 10 yang pertama, 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi ada sahabat yang tanya, adakah ia lebih istimewa daripada jihad? Jadi Nabi Muhammad mengatakan bahawa ia lebih istimewa daripada jihad, melainkan orang yang dia keluar jihad dengan jiwa dan hartanya, lalu dia pulang tanpa apa-apa. Pulang tanpa apa-apa ni maksudnya dia syahid lah, hartanya habis dan jiwanya pun kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi itu adalah salah satu hadis yang menunjukkan kepada kebesaran bulan Zulhijjah. Selain itu, sebahagian ulama seperti Ibnu Qayyim mengatakan bahawa 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah lebih mulia daripada 10 malam awal bulan Zulhijjah. Tetapi 10 hari ataupun 10 malam awal bulan Zulhijjah adalah lebih mulia daripada 10 awal bulan Ramadan. Maksudnya akhir Ramadan 10 lebih mulia daripada 10 awal Zulhijjah, kemudian 10 awal Zulhijjah lebih mulia daripada 10 yang awal bulan Ramadan. Itu adalah sebahagian pandangan ulama lah. Kemudian antara kelebihan lain bulan Zulhijjah juga adalah dia ada 3 hari istimewa. Yang pertamanya adalah ini dalam 10 hari pertama lah, dia ada hari Tarwiyah yang akan jatuh pada 8 Zulhijjah. Kemudian dia ada hari wukuf Arafah pada 9 Zulhijjah. Kemudian dia ada hari korban, iaitu pada 10 Zulhijjah. Dan ada tambahan lagi, kalau kita nak lebih sikit daripada 10 Zulhijjah itu adalah 11, 12 dan 13, iaitu hari korban. Hari korban yang mana kita tak boleh berpuasa pada hari tersebut. Jadi hari itu disiapkan ataupun dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam syariat Islam sebagai hari untuk berkorban. Jadi hari Tarwiyah ada satu kisah pada hari tersebut, iaitu dikatakan oleh sebahagian ulama, hari Tarwiyah ini adalah hari yang mana Nabi Ibrahim menyembelih, ataupun berlakunya peristiwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Sembelihan itu tidak berlaku secara betul-betul, kan? Seperti mana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apabila Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail, ditukarkan Nabi Ismail itu dengan seekor binatang sembelihan daripada syurga, dan Nabi Ibrahim dia menyembelih binatang tersebut. Nabi Ismail pula diangkat ke syurga. Jadi hari Tarwiyah itu, asal namanya sebahagian ulama mengatakan bahawa ia adalah daripada perbuatan Nabi Ibrahim ketika mana dia mula-mula mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Waktu tu Nabi Ibrahim dia tak pasti adakah ini betul-betul perintah Allah ataupun ada gangguan yang ada benda yang mengganggu mimpi dia, mimpi baginda. Jadi baginda waktu tu tertanya-tanya. Jadi tertanya-tanya dalam bahasa Arab dia dipanggil sebagai yurawi. Yurawi, rawwa kalau dalam bahasa Arab bila ditukarkan kepada kita panggil kata terbitan, dia akan jadi tarwiyah.
Jadi itu adalah salah satu pandangan ulama berkenaan asal nama bagi hari Tarwiyah, iaitu daripada perbuatan Nabi Ibrahim tertanya-tanya. Ada juga sebahagian ulama mengatakan bahawa hari Tarwiyah ini, iaitu 8 Zulhijjah, dia kan datang sebelum daripada wukuf. Jadi ada ulama kata bahawa orang zaman dulu bila dia nak pergi ke wukuf, kan dia nak bermalam dekat situ, jadi dia akan bawa air. Dia akan siapkan bekalan air untuk dia minum ketika mana dia wukuf di Arafah. Jadi menyediakan air itu dalam bahasa Arab juga dipanggil sebagai yurawi. Yurawi, menyediakan air. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan bahawa itu juga berkemungkinan adalah sumber bagi nama hari Tarwiyah. Kemudian hari wukuf di Arafah, yang itu kita sedia maklum para jemaah akan berwukuf di Arafah, sehinggalah mereka menunaikan kefarduan yang seterusnya selepas daripada itu. Kemudian datang hari korban pada 10 Zulhijjah. Jadi itu adalah antara perkara-perkara yang menjadikan hari di dalam, ataupun kita panggil bulan Zulhijjah itu istimewa dalam Islam. Adanya hari korban, adanya peristiwa yang seperti mana yang disebutkan tadi, hari Arafah, kemudian seperti mana yang diriwayatkan ataupun disebutkan oleh sebagai ulama, adanya berlaku peristiwa Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Selain daripada itu, terdapat juga hadis-hadis yang mana Nabi Muhammad sendiri menyatakan bahawa 10 hari awal dalam bulan Zulhijjah itu adalah hari yang sangat-sangat Allah suka kita memperbanyakkan ibadah di dalam hari tersebut, ataupun ibadah di dalam hari tersebut sangat-sangat Allah suka. Jadi disebabkan ada kelebihan yang sangat banyak di dalam bulan Zulhijjah, terutama dalam 10 awal bulan Zulhijjah, adalah beberapa amalan yang boleh kita amalkan supaya kita dapat mengejar fadilat ataupun kelebihan bulan tersebut. Antaranya adalah yang masyhurnya adalah puasa. Jadi puasa di antara hari pertama daripada bulan Zulhijjah hinggalah hari yang ke-10. Cumanya hari yang ke-10, hari korban tu kita tak puasalah, sebab hari raya. Hari raya kita tak dibenarkan untuk puasa. Tapi sebelum daripada tu disunatkan untuk kita berpuasa, terutamanya pada 9 Zulhijjah. Sebab ada satu hadis yang diriwayatkan oleh isteri salah seorang sahabat, yang juga beliau ambil daripada isteri-isteri Nabi, yang mengatakan bahawa antara amalan Nabi dalam bulan Zulhijjah adalah Nabi akan berpuasa pada 9 Zulhijjah. Okey, jadi selain daripada itu, dianjurkan juga untuk kita memperbanyakkan zikir dekat dalam bulan Zulhijjah. Ada satu ayat Quran yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalamnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi ala ma razaqahum. Jadi dalam ayat tu Allah sebut supaya mereka dapat melihat manfaat ataupun kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, dan supaya mereka menyebut ataupun berzikir menyebut nama Allah Ta'ala. Jadi ulama mengatakan bahawa zikir itu ataupun perbuatan melihat kelebihan yang Allah berikan kepada umat Islam itu di dalam ayat Quran itu adalah 10 hari awal Zulhijjah, sehingga iaitu daripada 1 hari bulan sehinggalah hari raya korban.
Dan ada dalam satu hadis Sayyidina Ibnu Umar mengatakan bahawa tiada suatu amalan yang lebih dipandang mulia melainkan amalan pada hari ini, iaitu pada 10 hari Zulhijjah. Maka perbanyakkanlah tahlil, tahmid dan juga takbir. Itu antara hadis yang menyatakan amalan-amalan yang boleh dibuat ketika mana kita berada di dalam 10 awal Zulhijjah itu. Tapi kalau ada yang nak buat benda lain, amalan lain, boleh juga. Contoh macam memperbanyakkan bacaan Al-Quran, memperbanyakkan solat, memperbanyakkan selawat dan sebagainya. Sebab secara umumnya semua itu adalah zikir. Solat adalah zikir, selawat adalah zikir, dan membaca Quran juga adalah zikir. Kerana zikir ni secara umumnya adalah bermaksud mengingati Allah. Jadi apa-apa amalan yang mengingati Allah, yang membawa kepada mengingati Allah, adalah baik untuk diamalkan. Dan insya-Allah mendapat ganjaran pahala yang banyak daripada Allah Ta'ala. Dan ada sebahagian hadis juga menyebutkan bahawa sahabat mereka berzikir bukan di masjid saja. Mereka ada yang seperti contoh, ada satu kisah daripada Ibnu Umar, diceritakan bahawa beliau kalau masuk 10 Zulhijjah dia akan berzikir ketika mana lepas solat, ketika dia berjalan, ketika dia baring, ketika dia berehat, ketika dia berada di pasar ataupun di mana-mana tempat yang dia pergi. Selagi mana tempat tu baiklah. Kalau macam kita masuk ke tandas tu, tidaklah. Tapi kalau nak diikutkan, ada sebahagian juga ulama mengatakan bahawa kalau kita masuk ke dalam tandas, diharuskan untuk kita berzikir dalam hati. Diharuskan untuk berzikir dalam hati. Cuma mata kita pandang ke tempat yang bersih. Mata pandang ke tempat yang bersih. Jangan pandang mangkuk tandas, jangan pandang kalau ada lumut ke ataupun tempat-tempat yang kotor dekat dalam tandas tu. Boleh pandang siling, boleh pandang pintu kalau pintu tu bersih, kosong. Itu adalah pandangan sebahagian ulama lah. Kemudian ada juga hadis lain yang menyatakan bahawa Sayyidina Ibnu Umar dan Sayyidina Abu Hurairah pernah satu ketika mana awal Zulhijjah, mereka pergi ke pasar dan mereka melaungkan takbir dengan kuat, sehingga kan orang-orang di pasar pun sama-sama menyahut takbir tersebut, sehinggalah semua orang bertakbir bersama-sama. Jadi itu adalah antara amalan para sahabat ketika mana dalam bulan Zulhijjah, iaitu memperbanyakkan zikir. Selain daripada itu, amalan yang paling besarlah yang kita boleh lakukan di dalam bulan Zulhijjah, iaitu amalan berkorban. Jadi korban ni dia adalah amalan yang awal-awalnya dilakukan oleh anak Nabi Adam sendiri. Seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, watlu alaihim naba'a bnai adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi dalam ayat Al-Quran tersebut Allah nyatakan bahawa dua anak Nabi Adam pernah melakukan korban untuk menyelesaikan isu di antara mereka lah, kalau ikutkan kisah dalam tu, sehingga diterima korban salah seorang daripada mereka dan tidak diterima korban yang seorang lagi. Maksudnya salah seorang keputusan dia dikatakan betul, salah seorang lagi keputusan dia ditolak, begitu. Cumanya di sini kita nak nyatakan bahawa korban ini adalah satu ibadah yang telah lama dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Yang paling awalnya adalah anak Nabi Adam sendiri. Dan kisah yang seterusnya yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, ketika mana
ada seorang lelaki yang mati dibunuh pada zaman Nabi Musa. Jadi waktu tu penyelesaian yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah korbankan satu binatang dan pukul jasad yang telah mati tu dengan bahagian tubuh binatang tersebut, supaya dan daripada situ akan diberikan jawapan. Kemudian berlanjutanlah selepas itu kisah yang popular lah. Bani Israel pada ketika itu dia tak nak terima perintah tu bulat-bulat, sedangkan Allah dah pemudahkan perintah tu. Allah kata korbankan satu lembu. Tapi mereka tak nak. Mereka bertanya, mereka dengan sengajanya menyusahkan diri sendiri. Dia minta diperincikan lagi, lembu jenis apa, warna apa, macam mana, sehinggalah mereka hampir tak jumpa lembu yang Allah perintahkan untuk cari setelah Allah spesifikkan lembu tu. Dia nak lembu yang tengah-tengah, tak terlalu tua dan tak terlalu muda. Kemudian lembu yang warnanya kekuningan. Kemudian lembu tu tak pernah diguna untuk bertani. Maksudnya lembu yang orang jaga macam binatang kesayangan lah, simpan. Jadi itu adalah kisah yang kedua lah disebutkan dalam Al-Quran berkenaan dengan korban, yang nak menunjukkan bahawa korban ni sebenarnya adalah satu ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala sebelum daripada datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Cumanya adalah sebahagian perkara yang diperingatkan oleh Jabatan Agama. Ada sesetengah orang, dia, kalau tuan-tuan pernah dengar lah, orang yang solat menggunakan niat. Jadi solat menggunakan niat ni adalah salah satu ajaran sesat yang dibawa oleh sebahagian orang yang tak pasti dia belajar dekat mana. Tapi ajaran tu adalah bertentangan dengan syariat asal daripada Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sebab dia berhujah bahawa kita hanya perlu solat menggunakan niat sebab kita dah sampai maqam mengenali Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang paling mengenali Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tak pernah berhenti solat sehinggalah baginda wafat. Bahkan dalam satu hadis, Nabi Muhammad pernah dilihat oleh isterinya solat sehingga bengkak kaki. Maksudnya berdiri sangat lama, berdiri sepanjang malam dan berulang-ulang. Dia bukan berdiri satu malam saja, dia berdiri setiap malam begitu, sehingga kan kakinya bengkak. Dan isterinya bertanya, "Wahai Nabi Allah, tidakkah kamu ini telah diampunkan dosa?" Jadi Nabi Muhammad balas apa? Dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Adakah salah untuk aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Maksudnya Nabi Muhammad dia bersolat bukan kerana dia nak memohon keampunan, bukan untuk diri dia sendiri. Dia bersolat adalah semata-mata kerana memuji Allah Ta'ala dan bersyukur dengan segala apa yang Allah dah berikan kepada baginda. Jadi itu adalah kefahaman yang sepatutnya lah dalam beribadat. Tapi ada sebahagian golongan yang membawa ajaran sesat. Dia kata bahawa kita boleh solat hanya dengan menggunakan niat, dan dia aplikasikan juga perkara ni dalam korban. Dia kata dengan kita berniat korban sahaja, korban kita telah terlaksana. Tak perlu keluarkan duit, tak perlu kita nak mengikut cara Nabi, tak perlu kita nak beramal seperti mana sahabat buat, kan? Jadi ini adalah satu pemikiran yang salah lah. Dia pemikiran yang didatangkan oleh orang yang hendak bermudah-mudahan. Jadi perlu kita sentiasa beringat dan memerhatikan apa-apa yang berlaku di sekeliling kita, supaya
amalan-amalan yang salah seperti ini tidak tersebar dalam masyarakat lah. Kemudian ada juga sebahagian seperti milah Abraham. Kalau tak milah Abraham nama golongan ni. Jadi milah Abraham ni adalah satu gerakan yang menggabungkan semua agama-agama yang dikatakan sebagai agama samawi, agama Kristian, agama Yahudi, kemudian agama Islam digabungkan jadi satu agama dengan amalan yang bercampur aduk. Jadi golongan milah Abraham ni mengatakan bahawa sesiapa yang melakukan korban sedangkan orang itu tidak mengikut ajaran mereka, maka orang itu korbannya tidak diterima. Tak boleh makan daging mereka, daging sembelihan mereka. Sebab bagi mereka, orang yang tak mengikut ajaran mereka, yang mencampur adukkan semua agama ni, dikatakan sebagai syirik. Jadi itu juga adalah salah satu perkara yang perlu kita perhatikanlah dalam masyarakat kita. Sebab sekarang ni kan penyebaran ajaran sesat ni dia dah semakin meluas dengan adanya media sosial, adanya live di TikTok, ada di YouTube, ada di Facebook. Jadi kita perlu lebih cakna dengan perkara-perkara ni, sebab kadang-kadang dia masuk ke dalam masyarakat kita dengan memberikan tawaran-tawaran yang boleh dikatakan menarik bagi orang yang nak bermudah-mudahan dalam agama. Agama itu mudah, tapi bukanlah boleh dibermudah-mudahkan dengan amalan tu. Maksudnya sehingga solat dengan niat, sehingga tak perlu wuduk, sehingga ada yang juga menawarkan kahwin mut'ah, maksudnya kahwin kontrak, nak kahwin-kahwin, lepas tu cerai, lepas tu tak ada tanggungjawab dan sebagainya lah. Dan benda tu boleh kita rujuk dalam laman web Mufti untuk kita tengok ajaran-ajaran sesat yang telah difatwakan sebagai sesat di dalam negara Malaysia ni. Jadi itu adalah sebahagian perkara yang perlu kita ambil perhatian, selain daripada kita memperbanyakkan juga amalan dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah, bagi mendapatkan fadilat-fadilat yang telah Allah sediakan dalam bulan Zulhijjah ini. Okey, jadi akhir kalam, saya doakan agar kita semua dapat melalui bulan Zulhijjah, ataupun yang lebih utamanya 10 hari awalnya lah, dengan sebaiknya, dengan amalan-amalan yang kita boleh lakukan semampu kita. Kalau mampu untuk sentiasa ataupun memperbanyakkan baca Quran, kita perbanyakkan baca Quran. Kalau tak mampu, kita baca sekadar yang sempat, dan selebihnya boleh kita penuhi dengan zikir. Sebab zikir ni lebih pendek, ataupun selawat dan sebagainya lah, amalan-amalan lain yang boleh dibuat. Puasa, siapa yang sempat bangun malam ataupun ada masa selepas daripada subuh, boleh buat solat kalau sebelum subuh tu macam biasalah qiyamul lail, siapa yang boleh. Selepas daripada subuh tu, antara yang utamanya solat sunat subuh sebelum daripada solat fardu, kemudian solat fardu subuh berjemaah. Jadi ulama selalu sebut bahawa dua waktu yang utama untuk kita lakukan, yang mana kalau kita buat perkara ni, pahalanya sangat besar, iaitu solat subuh berjemaah dan solat fardu isyak berjemaah. Paling-paling kurang lah yang kita perlu jaga.
dengan sebaiknya. Jadi saya doakan bahawa agar kita dapat melalui bulan Zulhijjah ini dengan sebaiknya, dan amalan yang kita lakukan dalam awal Zulhijjah ni seperti mana juga dalam bulan Ramadan, semoga ia kekal bersambung dan berterusan sehinggalah pada hari-hari yang berikutnya, sehingga akhir hayat kita insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ja'alna min ibadikal salihin. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ja'alna min ibadikal syakirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami antara hamba-hamba-Mu yang memperbanyakkan ibadah kepadamu sebagai tanda syukur ke atas setiap perkara yang telah Engkau berikan, bahkan sebagai mengagungkan-Mu, sebagai mengagungkan-Mu Allah Ta'ala, iaitu Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ibadah yang telah kami lakukan sekarang dan yang akan kami perbanyakkan di kemudian masa kekal sehingga akhir hayat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami, berkatilah kehidupan keluarga kami, dan berkatilah kehidupan orang-orang lain yang kami sayangi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz.